Assalamualaikum, salam sejahtera, nama aku Faiz. Alhamdulillah hari ni aku ada sebiji model Toyota Hiace untuk dijual. Okey, ni van model low roof dan window van lah. Untuk facelift kita dah ubah. Okey, facelift baru. So bonnet pun kita dah custom bagi dia labuh dekat sini. Okey, untuk bahagian depan korang boleh nampak van ni lowered. So van ni dah set up lowered lah, tak ada isu, bawa masih comfort, best. Untuk van-van Hiace memang handsome lah kalau lowered, betul. So side tepi ni korang boleh nampak cermin yang first, dia bukan slide, cermin kita pakai cermin mati. Okey. Dekat sini bahagian dalam interior memang sangat kemas. Seat kita guna pakai daripada Toyota Velfire. So van ni asal 11 seater, kita dah ubah ke 7 seater. Seat memang selesa, fabric daripada Isonic. Untuk bahagian dalam, lantai bawah dan atas kita dah ubah. Okey. So bahagian dalam interior saya boleh kata sangat kemas. LED ada kat sini. Okey, nanti kita tunjuk bahagian depan untuk controller. Belakang seat 3, tengah kita pakai 2 lah. So coffee table ada di bahagian tengah ni, boleh angkat kalau nak pakai. Bahagian depan pun ada kalau tengah tak cukup. Okey, jadi untuk side passenger, door trim masih dalam keadaan baik. Okey, sini ada kita letak satu LED. Dashboard pun masih cemerlang, tak ada pecah, crack ataupun reput, tak ada. Untuk Android player original daripada Toyota, 2 gear knob dan 2 steering. So dekat atas ni clean lah. Seat bahagian depan tengok boleh, memang sangat kemas lah. Okey, controller untuk lampu dekat sini sini ada 3. So button ni untuk controller bahagian belakang. Okey, cat van ni masih baru. Enjin memang power lah, 2KD diesel turbo, transmission manual 5 speed. Okey, korang boleh tengok sini cermin mati. Okey, sistem pintu slide pun dah ada vacuum, korang letak je dia akan sedut ke dalam. Okey, untuk skirting complete. Untuk satu van, depan, belakang, kiri, kanan dah ada. Sport rim kita pakai daripada TE37. Okey, saiz 17. Bahagian belakang kita view sikit. Lampu daripada Toyota, ni aksesoris lah. Okey, albino. Dekat sini grill pun dah chrome. So sini emblem Hiace. Cermin masih dalam keadaan baik, color pun masih baik. So mana-mana yang mencari van yang panjang, nak bawa family, nak selesa, tekan ada. So van ni memang padu lah. Okay, engine 2KD memang best untuk play diesel, dia tahu. So ni 2KD, engine stock, belum remap, belum apa. Next, siapa yang ambil nak remap atau nak apa modified, bahagian dalam pun boleh roger kita. Untuk setup memang kita dah setup lowered macam ni. Okay, selesa, masih selesa. Jadi pada mana yang nak view ni van, korang boleh datang ke kedai kita di Nilai 3. Untuk perantaran Sabah, Sarawak dan seluruh Semenanjung kita cover. Boleh, tak ada masalah. Korang deal, kita hantar boleh, korang datang collect boleh.